Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama bersyukur serta merafakan diri ke hadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kekuatan serta kesihatan yang baik untuk terus bersama-sama di sekolah yang amat kita cintai ini. Apa khabar semua? Saya yakin semua sihat dan bersedia untuk belajar. Pada pagi ini, saya ingin kongsikan beberapa ciri penting untuk menjadi murid yang cemerlang. Saya pasti semua murid di sekolah ini ingin menjadi murid cemerlang di dalam semua bidang yang diceburi. Murid cemerlang umpama benih yang baik, kalau dicampak ke darat menjadi gunung dan jika dicampak ke laut akan menjadi pulau. Antara ciri penting untuk menjadi murid yang cemerlang ialah yang pertama, murid mesti bermoral tinggi dan berakhlak mulia. Murid akan dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Murid akan dapat membuat sesuatu keputusan dengan betul dan tidak akan terlibat dengan permasalahan sosial dan gejala-gejala negatif. Kedua, murid yang cemerlang akan sentiasa menumpukan perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di bilik darjah. Jika kita menumpukan perhatian dalam melakukan sesuatu, hasil yang baik akan diperolehi. Ketiga, murid cemerlang akan sentiasa menyiapkan latihan yang diberi oleh guru dan mengulang kaji pelajaran di rumah. Apabila murid berusaha menyiapkan latihan yang ditugaskan, mereka pasti memahami dan berjaya menguasai subjek tersebut dengan baik. Akhir sekali, murid akan cemerlang apabila mereka aktif dalam aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum seperti persatuan, badan beruniform dan permainan akan dapat membentuk murid menjadi lebih berdisiplin, mengasah sifat kepimpinan dan meningkatkan taraf kesihatan. Persoalannya, mampukah kita menerapkan ciri-ciri kecemerlangan tersebut dalam diri? Jika ada, tahniah dan syabas saya ucapkan, satu permulaan yang baik dan teruskan untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah diri. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Let's reach the star. Sekian. Terima kasih.